Alhamdulillah, dengar dengan jelas. So Masya masih lagi Allah. mengenalkan diri dengan Ustaz kepada sahabat-sahabat, Allah, Allah, makcik-makcik, Allah. nenek-nenek, ibu-ibu dekat Ah, sini. minta maaf Uh, terlambat kata anda sekejap. Tak apa, Allah. difahami. So kena clearkan apa yang patut dulu kan Ustaz. Ya, Okey. ya, ya. Dan Ustaz juga adalah antara pelajar awal uh, Tuan Fazrul bersama dengan saya dalam totik dan di apa ni di yang anjuran rumah ngaji dulu. Dan beliau merupakan apa ni pelajar cemerlang lah totik. So Allah Akbar. selain Ya daripada tergemelang. penulis motivasi, aktif melakukan dakwah di apa ni di media sosial juga, selalu pergi buat motivasi di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, memang perjuangan yang cukup banyak dilakukan oleh Ustaz. Jadi kita bertuah sebenarnya dapat bersama dengan Ustaz dalam motivasi khas hari ini. Bukan senang nak igak ni. Payah nak igak Ah, Ustaz ni sebenarnya. Bukan kata Allah. kita je payah nak igak, orang lain yang tu pun payah juga. Jadi Kak Su rasa tak nak lengahkan masa ya Ustaz. Ya, ya, Ustaz ya. tengok tengok Ustaz dia sihat tu, Alhamdulillah. Nanti mungkin diberikan peluang untuk bersama dengan Ustaz Afiq pula ke kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebelum tu um, kita alu-alukan kedatangan Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa yang akan dikongsikan Ustaz hari ini dapat memberikan kita satu rasa penghayatan tentang indahnya taubat para rasul, yang mana surah Al-A'raf ayat 23 diberikan fokus untuk sesi hari ini. Jadi rasanya dah boleh serahkan terus pada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Kak Su. Sebelum saya mula, saya try share screen dulu boleh kan? InsyaAllah dah. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Dah ada ke screen je. Sekejap. Tubik ke tak eh? Oh, tubik. Alhamdulillah. Tubik dah. Hmm. Ya, saya nak cari saya. Saya pula hilang ni masalah ni. Okey. Screen jumpa dah. Bismillah. Jadi duduk lain. Sekejap. Learning. Saya pula tak nampak semua orang. Kejap. Saya stop dulu sekejap. Saya share balik. Bismillah. Baru nampak orang lain. Alhamdulillah. Tapi learning tubik slide saja ke tubik gambar laptop ya? Nah, tubik laptop. Okey, tapi tu kecil lah. Oh, dia jadi gitu. Okey, sorry, sorry. Dia Sekali jadi lagi. kecil. Sekali lagi. Kat Saya luar, lama dah. dalam tu kecil. Lama tak pun. Tak buat. Sorry, sorry. Kejap. Sekali lagi. Bismillah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu, cuma kita buat style ni lah. Oh, tapi dia jadi slide juga. Kita try dulu. Kalau gini dia jadi kan, jadi gitu juga. Jadi kecil juga. Kecil juga sebab nampak apa ni zoom tu. Faham? Sekejap sekali jelas. Sorry, sorry, technical. Yang ni boleh, cuma dia jadi... Okey, saya jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Yang Ni, ni besar. yang ni Mm-mm. penuh. Penuh. Okey, kejap. Kalau penuh, okey. Cuma saya kena berkorban sikit sebab saya tak nampak orang lain. Tak apalah. Okey, baik. Yang penting kami dengar suara Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita boleh mula dah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya.
Yang kedua, selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, salam ukhuwah, salam pertemuan buat semua ayahanda bonda yang dirindui, rakan-rakan, sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak yang ada, semualah para pencinta kalam Allah. Dan insya-Allah kita doa kita jadi bakal tetamu Ramadan sekali lagi dalam hidup kita. Subhanallah. Abi Atuk Nan kita pun ada tu yang komen tu, masya-Allah. Terima kasih sudi komen. Baik. Sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan rahmati Allah, minta laluan pagi ni untuk menumpang berkat majlis ilmu dalam talian dengan tajuknya Seindah Taubat Para Nabi. Harapnya semua clear lah dengan visualnya ke ataupun dengan audionya. Moga Allah Ta'ala mudahkan insya-Allah. Saya minta maaf pertama lewat tadi masuk tandas pula. Siap semua masuk tandas pula dah. Nombor dua, nama saya tu minta maaf, itu nama kelas anak-anak guna online je. Lupa nak tukar. Allah ya Rab. Tak jumpa tepat dah. Lorak dia. Baik, tuan-tuan hormati Allah, ibu-ibu ya, hormati Allah sekalian. Hari ni kita nak ambil satu topik untuk kita refleksi diri lah, kita kata dah. Kita semua kena ada satu sifat yang sangat Allah Ta'ala suka. Saya kena paksa diri saya sendiri, terutama saya lah, saya tak kata kau orang lah. Iaitu kita kena ada tabiat taubat. Itu yang pertama dulu. Kita nak sama-sama ambil faham bahawa taubat ni sifat yang Allah suka. Bahasa Kelantan kata Allah suka kita mengaku salah. Situ dulu kita nak faham. Dan para kekasih-kekasih Allah semua ada sifat yang sama. Siapa yang tak suka mengaku salah, rasa diri selalu betul termasuk yang berbicara, dia tak sama dengan kekasih Allah. Dia tak ada sifat kekasih-kekasih Allah. Itu intro yang kita kena faham. So kita kena paksa diri. Maksudnya kena cari jalan sampai kita sentiasa rasa bersalah depan Allah. Nombor dua, ibu-ibu yang rahmati Allah. Allah ni dia tahu kita salah. Allah tahu, maha tahu Allah. Luar, dalam, depan orang, belakang orang, kita buat gapo semua Allah tahu. Hati kita pun Allah Ta'ala tahu sebab kita milik Allah. Tapi Allah suka kita mengaku apa yang Allah dah tahu dah. Gitulah. Kita boleh faham. Dua perkara utama. Baik, so hari ini kita fokus ayatnya adalah supaya lebih kita rasa jijak termasuk saya yang berbicara. Nak mengaku salah tu kita nak ambil semangatnya daripada mana? Tak lari dah hidup kita ni, kita pehadah, kita rumah ngaji ni kita tahu. Tunjang kita mesti ayat-ayat Allah. So hari ini seperti mana kita maklum, tunjang kita pada surah Al-A'raf ayat 23. Iaitu yang dikatakan doa taubat Nabi Adam alaihi salam. Orang pertama yang pernah melafazkan doa taubat kepada Rabbul Jalil ketika diuji di syurganya Allah. Masya Allah. Baik tuan-tuan, jom kita baca sama-sama lah. Atau baca dekat rumah, empat masing-masing saya baca sini, kita tupai berkat ayat lah. InsyaAllah ya. Gapa-gapa nanti komen deh sebab saya tak nampak muka, saya minta maaf banyak. Saya takut nak tekan-tekan nanti hilang pula. Nanti apa-apa boleh komen ala apa-apa yang nak bertanya lah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul Azim. Telah berkata Adam dan Hawa, wahai Tuhan kami, kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami. Jika engkau tak ampunkan kami dan tak rahmati kami, pasti kami akan terdiri dan tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Baik, Sadaqallahul Azim, surah Al-A'raf ayat 23, tuan-tuan ya. Ibu-ibu yang rahmati Allah, mari kita tengok walaupun ayat ni kita baca sok dah, kita pun mungkin amal dah. Supaya cuma hari ni mungkin dah dengar dah, saya ulang lah, minta maaf. Ilmu tak seberapa ni sekadar nak tambah penguat rasa iman supaya lebih kuat bertaubat. Tuan-tuan ya, kenapa saya pilih ayat ni? Sebab pertama, fakta kita kena setuju. Inilah orang pertama dalam dunia yang pernah mengajar kita tentang taubat dengan izinnya Allah. Baik, cuma sebelum kita pergi jauh, masuk menyelami ayat cintanya Adam kepada Allah melalui taubatnya, kita kena faham dulu. Jangan salah faham lah beberapa perkara ilmuwan kita minta ingatkan bila sebut ayat ni. Kita akan terletak Adam ni pernah buat salah. Betul tak? Saja dah. Saya nak nanya biar boleh komen sikit. Boleh komen tak mak ayah kita dia? Mak abah kita boleh komen dia?
Kalau sebut kesalahan Adam, gapo hak kita tahu dan kita telitah. Pernah Adam dengan Hawa buat aja komen laju-laju. Nak tengok ada orang yang keduk nama kecek sore lah kita tak nampak muka ni. Minta maaf lah ya Allah. Aja komen dulu supaya kita mulakan dengan perkongsian ilmu ni pandangan. Aja komen. Gapo kesalahan yang Adam buat hak kita tahu. Hmm. Okay, jawapan pertama makan buah khuldi. Lagi ke apa lagi kesalahan Adam? Cuba komen laju-laju saja kita berinteraksi sikit. Tak apa deh. Baik saja saya pun nak tahu apa yang kita dah ada maklumat. Adam dan Hawa menghampiri pokok dan memakan buah khuldi. Makasih Kak Su. Ada lagi kah nak komen? Apa kita telitah dan kita pernah belajar. Sebut kesalahan Adam. Ini penting nih. Saya tanya ni sebab ada sebab lah. Kita nak relate nanti. Kita nak relate nanti insyaAllah. Okey. Ada komen. Okey. Setakat ni dua komen yang ada. Puan Syarifah kita kata melanggar perintah Allah. Setakat tiga komen yang ada ni semua betul, tak ada masalah. Maknanya kita dah ada knowledge pasal tu lah, tak ada masalah. Baik, ayah kita ni nama Adam alaihissalam dengan mak kita nama Hawa. Siti Hawa kita ni. Allah Ta'ala takdir pernah buat satu kesalahan di sisi Allah. Akhir Datuk Nan kita kata ikut hasutan syaitan, melanggar perintah Allah, mendekati buah khuldi. Semua betul. Subhanallah. Baik. Di sebalik kesalahan Adam, kita kena faham dulu. Kita jangan sampai, setengah ilmuwan kita tegur, jangan sampai terover menyalahkan Adam totally 100% sampai keluar ayat gapo. Sebab Adam buat salah lah tu, memang patutlah Adam kena turun daripada syurga. Ya, satu sudut kita kata itu satu uh, teguran daripada Allah. Tapi kita kena faham juga, kalau Adam tak melakukan kesalahan sekalipun, Adam tetap akan turun ke muka bumi Allah. Setuju tak tuan-tuan? Itu kita kena faham. Baik. Dalil kita akan tengok. Contoh. Oh, saya lupa nak letak lah. Subhanallah. Baik. Dalam surah Baqarah ayat 30. Pernah tak kita dengar? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita akan dengar ketika mana Adam nak diciptakan oleh Allah, dibentangkan depan malaikat. Apa perkataan Allah? Khalifah kan? Fil ardi. Allah letak perkataan khalifah tu cipta Adam di dunia, di muka bumi, bukan fil jannah. Ini ulama kita bahaslah. Maksudnya, Adam memang diciptakan untuk dipersiapkan kepada muka bumi Allah, bukan pada syurganya Allah. Cuma dia ada flow dia. Dan antara takdir Allah dalam flow tarbiyah Adam adalah Adam diizinkan oleh Allah buat kesalahan dekat syurga. Itu kita kena faham lah. So, salah tetap salah sebab Allah nak bagi tahu keturunan Adam memang keturunan buat salah. Kita kena terima dulu, kita ni jenis orang buat salah. Kita tak betul sama. Walaupun nama ustaz, saya tegur diri saya. Walaupun masuk TV, masuk radio, kita tak semuanya betul. Adam Nabi pernah buat salah. Hawa adalah isteri Nabi. Kita adalah bukan Nabi. Isteri kita pun bukan isteri Nabi. Kita pun bukan Nabi. Apatah lagi kita. Itu kita kena faham lah. Nombor dua, hikmah daripada kejadian kesalahan Adam alaihissalam. Bukan soal Adam saja. Seperti mana Nabi kita sebut ikut hasutan syaitan. Allah sedang perkenalkan betapa dahsyatnya musuh kita, adu mubin. Namanya syaitan dengan iblis. Kita kena takut ni. Maksudnya kita kena meminta perlindungan daripada Allah. Bapa, Adam yang Nabi duduk dekat syurga, memandang dan melihat wajah-wajah Allah mungkin. Memandang mungkin para kerajaan langit Allah. Betul tak tuan-tuan? Tapi Allah izin boleh tumbang dengan hasutan iblis. Saya ni siapa? Kalau saya kata saya. Saya ulama, bukan ahli ibadat, bukan ahli ikhlas, bukan. Tak ada sumbangan mana pun dengan agama. Bukan Nabi tak payah kira lah. Kita tak berpotensi kena goda oleh syaitan. Lagi berpotensi, lagilah signifikan kita ni wajib bertaubat pada Allah. Tiba-tiba dalam hidup kita, kita rasa kita bagus. Tiba-tiba hidup kita boleh cakap tentang agama, kita rasa kita tak ada salah. Ini sifat yang bahaya. Tak boleh. Sebab Adam pun buat salah. Asbab godaan syaitan. Kita kena takut. Atas ketah kita tak menang dengan syaitan.
Atas kertas kita tak menang dengan setan. Oh ya gitu je lah bahasa mudah. Kita tak akan menang dengan setan atas kertas. Tapi atas rahmat Allah, perlindungan Allah, kita hamba Allah, kita mohon. Dan Nabi kita pun ajar macam-macam doa. Kita, iman dan sebagainya, kita insyaAllah boleh menang. Situ kita kena duduk. Baik. So, kalau dalam Quran kita akan tengok Adam pernah buat salah. Direkam dalam Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ni arahan Allah lah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minadh dhalimin. Allah kata jangan dekati. Jangan dekati. So tuan-tuan ibayah rahmati Allah. Sebelum kita masuk lagi dalam ayat Adam ni, tip yang kita boleh belajar pertama dekat sini. Allah ni bagi hint dah. Kenapa Adam dan Hawa boleh tumbang? Sebab dia mula takraba. Dia mula dekati. Punyalah sayangnya Allah kita ni. Sebab Allah ni siapa ajar kita jangan dekat dengan dosa. Supaya isu zina lah. Maaf saya sebut. Wala takrabu zina. Kaedah yang sama Allah guna. Bila Allah lari pokok syajarah ni. Yang dikatakan khuldi ni. Nah, yang boleh persetan goda kita kalau makan jadi kekal. Kita kan suka kekal, kekal muda, kekal kaya, kekal tak mati. Kita suka kekal. Setan tahu kelemahan kita suka kekal walaupun dunia ni tak kekal. Jaya dia goda kita kan. Kekal hidup yang selamanya. Semua mana ada kekal dunia ni. Kita kena tipu hidup-hidup. Dah, tak kekal. Tak ada orang kekal relevan sampai akhir hayat hidup dia. Tak ada contoh. Baik tuan-tuan, sama kaedah dia. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah nak ajar kita supaya kita tak banyak terjerumus dalam dosa kepada Allah. Mula dengan sadduz zara'i. Kita tutup awal lagi pintu-pintu. Maaflah saya sebut direct. Kalau kita ni jenis mudah, ya gua yang bahasa tak comel pula. Kalau kita ni lemah dari sudut syahwat, maknanya saya sebut syahwat. Kita kena tutup bab mata lagi. Kalau kita ni mudah bab mulut, kita kena tutup daripada buah pasal orang lagi. Kalau kita ni mudah trigger bab silaturahim, mudah balas dengan orang. Ya, kita jangan banyak sangat lah. Duduk dalam komuniti yang mudah balas juga. Contoh. Maksudnya apa? Kita tahu kita lemah di mana. Kita kat awal-awal menandakan kita lemah. Kan? Ni teknik yang Allah Ta'ala ajar kita lah. So, tuan-tuan rahmati Allah. Bila Adam Allah izin buat salah. Dan salahnya berapa? Salahnya so. Salah dekat dan akhirnya Allah Ta'ala takdir makan melalui Hawa dan sebagainya lah. Mari kita dalami apa ayat Adam ketika Adam melakukan satu kesalahan di syurganya Allah. Masya Allah. Mari. Tuan-tuan rahmati Allah, mari kita ambil pengajaran mungkin yang biasa dengar, saya ulang. Mari kita tadabbur ayat ni secara ringkas. Apa kata Adam dan Hawa bila buat satu kesalahan itu? Baik, kata Adam pertama, ada 4 elemen besar kita boleh belajar daripada ayat ni sahaja. Saya pertama kali bila dengar baca buku-buku tadabbur tentang ayat ni, saya tertunduk jugalah tuan-tuan. Rasa Allah, aku tak perasan pun selama ni aku baca doa ni. Masa baca doa ni aku nguak . Masa baca doa ni titik air liu . Tangan dok atas pohon . Apa aku tak perasan lama ni. Jadi ustaz dah. Contoh. Saya lah, saya tak kata kat orang. Apa Adam ajar kita? Pertama, lafaz kita ambil dulu adalah zalamna anfusana. Mari kita belajar. Tadabbur ni kita biasa dah kan dia main dengan perkataan. Baik. Apa kata Adam? Wahai Tuhan kami, dua orang ni, Adam dengan Hawa, qala la, dua orang. Rabbana, kami kata bukan Tuhanku. Dua-duanya satu kelamin ni. So kelamin ni dua-dua mengaku salah. Mulianya di sisi Allah bila mengaku salah. Pertama, Adam guna zalamna anfusana. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Pertama ambil jenis fi'il dulu tuan-tuan ya. Sini Allah guna fi'il madi ke mudhari'. Saja nak tahu. Kita biasa tadabbur semua kan. Ibu ayah nak tanya, sini guna fi'il madi ke mudhari' ni? Zalamna ni past tense ke present tense tu? Nak tahu situ dulu Pak. Jenis fi'il tu pun tadabbur dah. Itu yang pertama. Cik komen, fi'il madi ke mudhari'? Past tense ke present tense tu? Zalamna tu. Cik komen laju-laju. Cepat. 10 saat. Dah kita nak ambil pengajaran. Madi. Ada kata fi'il madi. Fi'il madi tu maksudnya past tense. Fa'al madi. Past tense. Alhamdulillah. Ni suka ni masuk golongan pencinta Quran. Hebat-hebat dah. Ya Allah. Kalau tanya lain belum tentu tu PA perangai. Macam-macam lagi kita duduk ceramah. Okay. Terima kasih semua dah ibayah respon. Okey, pertama kita koci dulu.
Adam ataupun dirakam di sini zalamna adalah fi'il madhi, past tense. Betul tak? So maksudnya Adam sedang mengaku salah yang lepas. Salah yang lepas. Past tense kan? So benda pertama kita belajar setengah ilmuwan kita tulis dalam buku-buku dia. Kita ambil inspirasi nombor satu adalah mengaku dulu salah yang lepas. Biarlah orang nak mari tu dulu. Mengaku salah yang lepas. Ada salah jangan ngaku. Ada salah jangan ngaku. Allah kasih pada hamba yang suka mengaku salah yang lepas. Walaupun Allah dah tahu salah dia. Tu kita belajar, kita sebut dah tadi. So Adam dengan rela hati mengaku salahnya. Boleh jawab tak tahu kan? Contoh kan. Siapa Allah bongkar. Ni ada ni CCTV ni kalau kita kat. Buktimu salah ni. Jangan siapa tu bik CCTV lah. Ngakulah salah dulu. Allah CCTV dia lengkap dah. Akhirat nanti bila Allah buka kita pun terkejut. Kata ulama-ulama. Detailnya CCTV Allah. Detail catatan malaikat-malaikat Allah yang sangat efisien. KPI kerjanya. Sebab dia kerajaan Allah. Bukan kerajaan manusia. Ngaku je lah. Jangan sampai Allah bongkar. Jangan sampai Allah tegur. Ngaku. Dah. Adam ngaku lalu. Tamu. Ngaku. Royak ke diri kita, suami kita, isteri kita, anak kita. Kalau ada salah ngaku. Yang ada salah ngaku. Ya Allah. Kak Long, Kak Ngah, Abang Ngah. Ngaku salah kita. Ya Allah, jangan sombong. Baik, itu yang pertama. Baik, nombor dua. Bila guna past tense, perkataannya pula yang dipilih oleh Adam dan Hawa adalah zalamna anfusana. Nombor dua, tuan-tuan. Adam ni guna perkataan zalamna. Menzalimi diri kami. Masya Allah. Perkataan pula zalim. Perkataan zalim letak pada diri. Zalim bukan perkataan kecil. Betul tak, tuan-tuan? Minta maaf. Sepanjang 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun kita hidup lah. Berapa kali kita kata kita ni zalim? Beza tak perkataan kita dengan perkataan para rasul dan nabi? Dia sebut zalim. Saya nak tanya lah, dia sabar sebut zalim tu berapa salah dia buat? Adam buat berapa salah? Salah supaya saya setiap hari banyak salah. Satu salah je Allah rakam dia. Betul tak? Yang mendekati buah dan akhirnya makan. Satu arahan tu je Adam melanggar. Allah tak senarai pun ada kesalahan yang lain. Seolah-olah satu salah mengaku zalim. Kita berapa salah sehari-hari? Sepanjang berapa puluh tahun hidup, salah jadi mak, salah jadi ayah, jadi suami, isteri, anak, jadi hamba Allah, jadi zaman muda. Macam-macam salah kita. Berapa kali kita ngaku kita zalim? Ni. Nak bagi tahu tawaduknya para kekasih Allah dengan Allah, satu salah mengaku zalim. Dan bukan Adam AS sahaja dalam sejarah para Nabi. Ini teknik para Nabi. Hati para Nabi sama Allah buat. Tuan-tuan, dia mengaku. Cuba kita tengok contoh. Pada ayat yang berbeza, macam mana Musa AS bertaubat? Sama, tuan-tuan. Allah. Saya pertama kali tahu dululah. Allah, kenapa aku tak perasan benda ni? Nah, contoh. Musa, apa salah Musa? Musa ni Nabi Ulul Azmi, tuan-tuan. Takut terlupa. Ulul Azmi ni ada 5 kan? Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh AS. Tuan-tuan, Musa ni Ulul Azmi. Lawan dia Fir'aun. Allah antara top 5 para Nabi. Tapi Musa pernah berdakwah salah? Pernah. Nak pernah, tapi tak adalah siapa dosa macam kita. Cuma salah. Salah tak salah. Tuan-tuan, apa salahnya? Musa pernah tertampar seorang Kipti, tak silap saya, seorang yang ada konflik sikit masa tu dengan niat tidak sengaja hingga membunuh orang itulah. Kita pun pernah dengar. So Musa pernah terbunuh seseorang dengan tidak sengaja yang asasnya mungkin akan diampunkan Allah. Benda tak sengaja, tak jadi mukallaf untuk kita, taklif untuk kita. Betul tak? Tapi tuan-tuan, tengok dah gaya bahasa kekasih Allah. Salah je. Apa kata Musa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Apa kata Musa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Perasaan tak ibarat perkataannya sama. Allah. Para Nabi ni sama perkataan dia. Satu salah terus mengaku zalim dengan Allah, yang malu dengan Allah. Tuan-tuan, sama juga Yunus AS. Sama. Kita pun tahu cerita Yunus. Buat silap adalah dia meninggalkan kaumnya ketika masa yang belum sesuai dia tinggalkan. Sebab bukan tak buat dakwah, tuan-tuan. Banyak sangat dia buat. Cuma dia pun manusia biasa, ada burn out. Tu Yunus pernah buat silap meninggalkan kaum je. Allah Ta'ala tegur dia, tuan-tuan. Kita pun dengar dah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban
Fadhanna an lan naqdir alaihi. Fanada fi dhulumat. Allah ya Rabb. Apa kata Yunus alaihi salam? Tengok tuan-tuan Allah rakam. Fanada fi dhulumat. Selepas ditelan dia oleh ikan nun ni. Pemilik nun wa dhannun. Pemilik ikan nun. Orang yang berada dalam perut ikan nun. Yunus alaihi salam. Yunus lepas dia salah. Tetap perhatilah bagaimana respon kekasih Allah. Dia sama cara dia taubat. Bila dia masuk dalam perut ikan, dia tahu dia ada salah. Dia bukan sibuk minta tubik perut. Kita tak ada piti, minta piti. Bukan salah minta piti. Kita kalau serabut dengan anak, minta anak ju. Contoh, bukan salah minta anak ju. Kalau sepi hidup, minta dibuka jalan. Tak ada masalah. Tapi kekasih Allah, view dia tak sama. Bila yang masuk dalam perut ikan, fanada fi dhulumat. Dia mengadu dalam kegelapan-kegelapan. Ulama kata kegelapan dia tiga. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Tak nampak go satu ni mah. Tak nampak go satu. Kalau saya kena teriak ke ikan, saya minta nombor satu, minta cahaya dulu lah lebih rapat. Ngelah ke apa? Ya Allah, tolonglah waktu bik perut ikan ni mati dah lah aku. Betul tak tuan? Macam kita sakit, kita minta sembuh. Bukan salah. Tapi dalamnya hati para kekasih Allah ni, ada tak perkataan minta tubik perut ikan? Allah rakam. Tak. No, Yunus tahu Allah sedang tegur dia. Dia ada buat silap dengan Tuhan dia. Apa kata Yunus? Hak kita doa amal belakang ni, tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah ya Rabb. Perasan kau ibu ayah, ada pula perkataan zalimin. Sama ke tu perkataan dia. Ha, tiadalah Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah, Maha suci Engkau daripada sebarang kekurangan. Sesungguhnya aku tergolong daripada orang-orang yang zalim. Allah ya Rabb. Sama, ayat dia sama, perkataan dia sama, para kasih Allah ni settingnya sama, sebab hatinya sama. Dia kenal Tuhan dia. Dia tahu punca aku kena ni salah je. Allah nak tegur je ni. Allah, tengok. Yunus tak minta tubik perut ikan pun. Yunus tak minta dia selamat panjang umur pun. Yunus hanya mengadu minta ampun kepada Allah. Memuji Allah sepanjang berada dalam kegelapan-kegelapan itu. Tapi apa respon Allah kepada Yunus alaihi salam? Yunus bukan setakat dapat pengampunan Allah. Yunus selamat daripada perut ikan. Dan kita belajar daripada cerita Yunus. Dia tubik ikan kehek di atas darat. Dia tubik-tubik. Berimeh belaka kaum dia. Tu duduk dalam perut ikan. Masa duduk ngajak orang tak beri seorang rambut. Duduk dalam perut ikan beri belakang. Gapo dia kita nak faham ni? Kadang-kadang kejayaan kita hanya terhalang dengan dosa-dosa kita je. Anak kita buat nak akhir dosa kita sendiri kot. Saya katakan saya sendirilah. Saya pun tak sempurna, tuan-tuan. Dakwah kita kadang-kadang lambat sebab kita banyak kurang dengan Allah. Mudah je Allah nak buat anak kita jauh ni. Mudah dan kuasa ya Allah. Allah tak berhajat pada masa. Allah tak berhajat pada apa perbantuan. Allah boleh kun fayakun bisnes kita. Jadi, anak kita tak buana belaka. Cucu cicit kita, saya kita. Boleh je. Nama kita naik, melonjak. Boleh je. Nah, tapi Allah nak tengok kita balik daripada Allah. Tengok para kekasih Allah. Dan saya tutup cerita zalimin ni, tuan-tuan, dengan satu hadis Nabi SAW. Ramai-ramai para Nabi, rupanya gaya bahasa Nabi kita SAW sama. Allah. Orang nombor satu masuk syurga ni, tuan-tuan. Kekasih Allah, Khalilullah. Tengok apa lafaz Nabi kita yang kita rindui, tuan-tuan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allah ya Rabb. Nabi kita orang nombor satu dalam dunia ni. Adam sampai kiamat. Tiba-tiba pernah lafaz di lisannya yang mulia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman yang banyak belakang tu. Kathira. Banyak sungguh kau kezaliman Nabi ni. Tak tu kiasan tawaduk rendah hati kepada Allah. Dalanya tobat kekasih Allah ni. Salah gapo Nabi buat? Salah gapo Nabi buat banding pengorbanan Nabi pada agama? Tak ada salah Tak ngalah gapo. Sikit-sikit benar tu pun sengaja Allah takdir supaya kita belajar dalam syariat. Betul tak tuan-tuan? Allah ya Rabb. Tiba-tiba kita tidak Nabi. Banyak kurang. Duk berasa betul situ.
Nak boleh pergi jawatan, boleh jadi ustaz. Oh, jangan rasa hebat lalu dah. Contoh, inilah ujian kita. Tu bukan mudah sebenarnya. Nak pasok taubat dan rasa kita bersalah. Setiasa dengan Allah. Rasa bersalah ni akan mengubat dan juga akan membuka banyak pintu-pintu rahmat daripada Allah kepada kita, tuan-tuan. So kita belajar nombor dua, betapa dalamnya bahasa para kekasih Allah dengan perkataan zalimin tadi, tawaduknya. Tuan-tuan, so kita nak lahir rasa tawaduk tu dalam taubat kita. Baik. Benda ketiga, kita belajar kembali pada ayat yang kita sama-sama tadabburkan hari ini. Apa kata Adam lepas dia mengaku zalim dan mengaku dosa lepas? Tengok bahasa Adam alaihissalam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allah. Terjemah dia apa? Kalau engkau tak ampunkan kami dan tak rahmati kami. Baik, ada dua tadabbur besar kita boleh belajar di sini. Pertama, pemilihan perkataan Adam dan Hawa. Adam memilih bila dia buat salah, minta pengampunan dan rahmat. Dua-dua ni benda yang kita kata bukan duniawi. Betul tak, tuan-tuan? Boleh tak ada nak minta mungkin rezeki yang berkat? Tak salah pun macam kita duk minta lah. Kan? Tapi pada kekasih Allah ni dia suka minta benda yang kemuncak kebahagiaan. Namanya ukhrawi. Benda yang kita tak boleh nak pegang dengan tangan tapi bersifat ketenangan dan juga benda yang tinggi di sisi Allah. Pengampunan dan rahmat ni benar syarat masuk syurga. Orang tak dapat pengampunan, tak dapat rahmat. Walaupun dia ada duit 40 juta dalam bank to you. Ada 4 putih rumah habis bayar. Anak dia kerja Putrajaya belaka. Contoh. Banyak tak nikmat tu. Tapi dia tak boleh jamin masuk syurga. Ayat ni dirakam banyak kali dalam Quran. Ini dah lafaz-lafaz orang yang mengenali Allah. Sama lah contoh budak-budak muda kita dengar dalam surah Kahfi. Sama. Sama. Ni lagi lah. Dia mungkin buat salah pun. Tapi bahasanya sama. Kita dah belajar dah. Idh awal fityatu ilal kahfi. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayik lana min amrina rasyada. Tubik pula dapat kata rahmat. Tubik pula. Kata. Nak masuk gua. Dalam gua tak tahu ada gapo. Kerana nak jaga akidah kerana Allah. Makan pun tak tahu ada ular kau gapo tak tahu. Kita dah belajar sama dah. Tiba-tiba lafaz yang keluar daripada mulut para pemuda kahfi yang dijamin syurganya Allah ini. Tubik dia, mulut dia tak minta selamat, tak minta pitih, tak minta rezeki, tak minta segala. Minta rahmat dan petunjuk Allah ya. Pasal ke? Perkataan yang keluar daripada mulut kekasih-kekasih yang kenal Allah ni sama. Dia akan minta benda yang kait dengan rahmat Allah. Semua kait dengan benda ukhrawi. Dalamnya. Itu pertama. Nombor dua, tak ibu ayah rahmati Allah. Cara Adam minta. Nak tanya kali kedua. Fi'il madi ke mudhari'? Fi'il madi ke mudhari'? Taufir dengan tarham. Cuba komen laju-laju ibu ayah. Fi'il madi ke mudhari' tu taufir dan tarham. Situ tadabbur yang kedua pada pecahan ini. Baik, adakah yang boleh komen? Kalau tadi kita belajar zalamna anfusana tu madi. Betul tak tuan-tuan? Past tense, ada tadabburnya. Yang sekarang ni lam taghfir lana wa tarhamna, mudhari' ke madi sama. Kita tengok nak tahu sama ke tak gaya bahasa. Mudhari' Puan Sri Ainun kata mudhari' present tense kalau mudhari', betul tak? Okey. Setakat ni jawapannya satu ke? Ada pandangan yang berbeza ke? Mudhari' setakat ni jawab pandangannya sama ya. Subhanallah. Baik, tuan-tuan, kita pergi laju-laju. Ya, jawapannya mudhari'. Present tense. Bila kita jumpa dalam Quran, saya ulang hak biasa tadabbur sama dah ni tahu dah, saya ulang je dah. Bila jumpa perkataan mudhari' dalam Quran, present tense, antara maksud kita boleh faham istimrar. Istimrar ni apa? Berterusan. So bila Adam guna perkataan wa illam taghfir lana wa tarhamna, kita boleh terjemuh bahasa tadabburnya gini. Wahai Allah, kalau engkau tak sentiasa ampunkan kami dan sentiasa rahmati kami. Tu bahasa tadabburnya. Ada elemen sentiasa. Betapa rendah hatinya Adam, betapa takutnya Adam ditinggalkan Allah. Adam siapa tubik perkataan, kalau mutak sentiasa rahmat kami, apun kami, habislah kami. Apa mesej yang kata ulama? Ada ajar kita bahawa kita setiap detik nafas kita perlukan pengampunan dan rahmat Allah. Tak ada satu detik pun kita boleh duduk dengan diri kita. Tak ada. Satu saat aja Allah tinggal kita, habis kita. Allah tak rahmat satu saat aja. Cakap baca Quran lah tak teriak.
Allah tak rahmat satu saat je kat semaya lah. Ingat dunia lah. Contoh dah. Kalau Allah tak apanya, sudah. Banyak rezeki-rezeki berkat tak akan mari dah. Satu saat. Allah nak ayat, Adam nak bagi tahu kita bahawa kita seperlukan Allah 24 jam, 7 hari seminggu setiap nafas sela kita. Sini ni tadabbur untuk mudaraknya taufir lana wa tarhamna. Itu gaya bahasa seorang kekasih Allah yang begitu rendah hati di hadapan Allah. Boleh tetapi merendah diri dengan Allah. Baik. So Allah dan Allah rakam perkataan Adam ni akhirnya adalah ni yang ketiga kita belajar ya. Sentiasa memohon, sentiasa memerlukan pengampunan dan rahmat Allah. Akhirnya kata Adam Allah rakam dalam Quran adalah lanakunanna minal khasirin. Baik. Ayat ni ditutup dengan lanakunanna minal khasirin. Terjemah dia apa? Pastilah kami daripada orang-orang yang rugi. Subhanallah. Maha suci Allah daripada tersalah letak. Sengaja wak lolok letak. Kebetulan letak. Dah, kita belajar Qurannya bukan gitu. Ini Allah subhananya Allah. Bila Allah letak lanakunanna minal khasirin. Padahal boleh je Adam kata, aku akan rugi. Nah, pasti aku akan rugi. Tapi gaya bahasa di sini ada 4 penegasan. Saya sebut mana biasa dengar, saya ulang ya. Ada 4 penegasan dalam ayat ni saja. Allah. Pertama Allah guna la. La tu la taukid. La kepastian. Nescaya, kita boleh terjemahnya begitulah. Pertama, kalau siapa nak tulis tu, pertama nescaya dulu maksud dia. Nombor 2 ada nakunanna. Nun situ pula adalah nun taukid juga. Mari pula 2 kali taukid, 2 kali penegasan. Kita boleh kata pasti. Nescaya pasti. Situ. Kalau terjemah kita lah. Ya mungkin rasa sesuai dah kot sikit-sikit dah. Kalau tak tepat saya minta maaf. Baik. Nombor 3 Allah guna nescaya pasti. Minal khasirin. Pertama ambil perkataan mina pula. Ulama ni tadabbur Allah. Setiap patah dia tadabbur. Mina ni daripada orang-orang yang rugi. Nah, boleh Allah kata, aku rugi. Atau Adam, boleh je. Tapi Allah guna daripada, ataupun Adam guna daripada orang rugi. Daripada ni gini. Saya gabung 2 tadabbur lah. 3 dengan 4. Minal tu daripada. Khasirin ni adalah isim fa'il. Isim fa'il ni kita panggil kata ganti nama. Gini. Apa maksud kata ganti nama ni ibu ayah? Dia bermaksud tetap. Tetap. Dia macam gini lah. Maaf, sini mungkin ada cikgu-cikgu kan. Kita hijau cikgu, dia orang panggil kita cikgu. Kata ganti nama kepada kita. Kalau saya nama Syakiri, orang panggil cikgu. Cikgu Syakiri. Panggil dia cikgu ni tetap sampai mati biasanya. Kata ganti nama pada nama khas kita lah. Apa yang kata maksud saya? Satu penjelasan saya tak jelas. Maksudnya sini, Adam nak ajar kita. Gaya bahasa Adam adalah, Adam nak kata, aku tak usah duduk secara tetap jadi orang yang rugi. Soalnya gitu. Khasirin maksud tetap jadi orang rugi. Minal pula bahasa taukidnya lagi adalah tak si masuk daripada golongan itu. Gini bahasa analoginya mudah. Contoh lain lah. Mencuri ke? Contoh curi ni kan salah. Mencuri ke? Tapi ayat nombor 2 dia. Muka sek-sek curi tu. Mana lebih kerek curi. Lebih dahsyat curi, lebih banyak curi. Okay. Pahal maksud saya. Minta maaf kalau tak tepat ya. Jadi Adam nak ayat bahasanya, aku tak usah masuk sek-sek hak meme rugi tu. Padahal dia asal salah je. Tapi bahasanya seolah selalu bertaubat, terlalu rendah diri dengan Allah. Nescaya, seolah lagi ni lah. Kalau engkau tak sentiasa ampunkan kami dan sentiasa rahmati kami. Saya terjemah bahasa tadabbur. Nescaya pastilah kami tetap masuk dalam golongan mereka yang telah rugi. Tu bahasanya. Nescaya pasti tetap kami masuk golongan rugi. Pak penegasan. Subhanallah. 4 penegasan taukid dengan hanya 1 salah kepada Allah. Dalam mengaku zalim, mengaku dosa teruk hak lepas dia buat. Gaya bahasa memujuk pula kalau mu tak apung. Kalau mu tak apung tu pun gaya bahasa dah. Nah, nescaya pasti aku tetap masuk golongan orang yang rugi. Berapa salah Adam buat tata? 40 salah. 400, 4,000, 4 juta macam saya. Dah 1 sahaja. Inilah kekasih Allah. Inilah para nabi yang kenal Tuhannya Rabbul Jalil. Kan dia rasa malu sangat dengan Tuhan dia. So kita belajar Allah
Gitu rupanya para nabi doa. Boleh kita doa pun nero. Minta apung contohlah deh saya lah tu. Nah, patu nak harap hidup tenang. Patu nak harap kenal Allah sebelum mati. Patu nak harap nampak syurga Allah, dapat syurga yang disegerakan Allah dalam dunia. Contoh, banyaklah hijab kita kan. Gitu kita nak faham. So, ibayah rahmati Allah dalam masa yang akhir berbaki ni. Saya bagi sedikit penguat kepada ayat kita belajarlah. Baik. Sebenarnya sifat ni sama seperti sifat-sifat yang pernah diterbiah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam sirah, Nabi ajar sahabat pun sama. Tadi kita tengok Nabi, cara dia. Sahabat yang ditrain oleh Nabi pun sama sebenarnya tiga sifat dia. Ada dalam ni. Baik, mari kita tengok. Bagaimana sahabat ni, dia ada sifat yang rendah diri ataupun rendah hati ni, tawaduk dia sangat tinggi. Ini sifat para pentaubat yang ikhlas pada Allah. Contoh, saya bila dengar, oh sahabat ada tiga sifat ni, malunya kita tak serupa langsung. Saya lah dah. Baik, pertama kita boleh belajar sahabat ni yang ditrain dan terbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pertama sahabat ni dia sungguh buat amal. Ni sahabat bila dia kenal Allah, dia tahu syurga matlamat dia. Pertama dia beramal sungguh. Dia tak semaya sepuas saya sahabat ni. Sedekah tidak serupa kita, dia sedekah sampai separuh harta. Kita ada 2 betis kereta, 10 kereta kita kat orang. Contoh, tak mudah, betul tak? Tapi sahabat ada rekod yang begitu. Kalau dia anak di atas pelakon, anak dia pergi berjuang di medan syahid. Tu sahabat. Dia buat benda dia sungguh, tuan-tuan. Tamalah ciri ahli syurga yang kita nak tiru. Sungguh sangat buat amal sebab dia tahu Tuhan dia siapa. Nombor 2, kalau dia tahu apa dia tahu sungguh lah. Kalau konteks kita belajar hari ni. Nombor 2, lepas dia sungguh beramal, adalah sungguh istiqamah beramal. Pernah dengar tak hadis? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni suka tanya sahabat pagi-pagi. Tak? Betul tak? Kumpul sahabat jumpa macam usrah lah. Macam usrah, macam kita dah buat ni mungkin. Tapi yang leadnya, nakibnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kira contoh kita ambil Abu Bakar. Okay, Nabi kan suka tanya, siapa hari ni dah, hari ni puasa sunat. Ramai sahabat akak. Abu Bakar pun akak. Nabi tanya pula, siapa sini hak sedekah dah? Ramai akak. Abu Bakar pun akak juga. Kali kedua. Siapa sini, apa tu? Ziarah orang sakit. Ada sebahagian akak. Abu Bakar pun akak juga. Siapa sini urus jenazah dia iring siapa sudah. Abu Bakar sebahagian akak. Abu Bakar pun akak juga. Okey, kita highlight pada Abu Bakar ni lah. Abu Bakar ni akak seumur. Setiap kali Nabi tanya, dalam hari tu sahaja dia buat 3-4 amalan tu. Saya nak tanya dulu. Amalan Abu Bakar akak tadi wajib ke? Situ nak faham. Wajib tak? Tak. Semua amalan sunat tu. Puasa, apa lagi? Puasa, tolong orang, jenazah. Semua sunat tu. Mungkin adalah sunat muakkadnya. Tapi sunat tu. Tapi Abu Bakar buat tak setiap hari? Buat. Seolah-olah nak bagi signal. Sifat ahli syurga Allah, para sahabat yang dijamin syurga ni, itulah sungguh. Dia konsisten. Dia saya nak tinggal amal dia. Dia buat benda sunat apa setara tu. Benda wajib tak setanya lah. Nah, 5 waktu maya kau zakat tu jauh lagi lah. Itu sifat dia. Siapa train dia? Nabi SAW. Siapa Nabi ni? Kekasih-kekasih Allah. Hak kenal Allah. Betul tak tuan? Dah jauhnya. Saya ni dah lah. Tak apalah, kita tengok saya lagi dulu. Saya nak buat kesimpulan. Baik. Akhirnya, lepas dia buat amal, adalah sungguh buat seumur. Patut tak berasa dia diterima Allah. Inilah sifat yang sama. Kita duk belajar ni, sifat taubat ni. Apa respon sahabat lepas dia berjaya berjihad? Respon sahabat lepas dia berjaya sedekah, sahabat akan menangis. Sahabat ni akan duduk. Dan contoh balik pada Perang Badar. Perang Badar ni benar besar dapat bantuan Allah. Selamat Islam. Kita menang dengan begitu bergaya. Tapi apa kata-kata yang keluar daripada riwayat? Raji'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang daripada jihad yang kecil untuk kembali kepada jihad yang lebih besar. Yang ulama syarah hadis ni ataupun riwayat ni, apa jihad yang besar tu? Jihad melawan hawa nafsu. Lepas menang ujian lebih besar berbanding masa nak minta kemenangan. Betul tak tuan-tuan? Masa kita miskin, kita teriak belakang nak minta duit. Biar cukup duit. Acu cukup duit. Itulah ujian kita. Masa tak ada anak, teriak minta anak. Contoh, macam-macam ikhtiar alim ulama, kita minta doa. Acu masa ada anak, sibuk dah lah. Itulah ujian sebenar. Bukan salah sibuk dengan anak. Ayat ujian adalah.
Sebenarnya ujian, sebenarnya masa dapat, bukan masa tak boleh. Betul tak tuan-tuan? Kita berasa masa tak boleh tu ujian. Ujian juga, tapi tak sehebat ujian masa boleh. Sebab tu, lepas Nabi dapat Fathul Makkah, kita kata gapo idza jaa nasrullahi wal fath kan. Lepas Nabi Allah kata saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja ni manusia masuk ramai-ramai. Kejayaan besar, kemuncak kejayaan Nabi. Nabi tak pernah tengok orang Islam masuk ramai-ramai support kita ni. Nabi tak ada nikmat tu. Tapi akhir hidup Nabi Allah tunjuk. Tapi apa Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puji aku apa ni sucikan aku daripada sebarang kekurangan, puji aku dan minta ampun. Kenapa? Minta ampun kenapa? Sebab Allah tengah siapkan Nabi untuk balik pada Allah dalam keadaan terbaik. Sebab ujian sebenar adalah bila menang. Mana bila menang nak balas dendam. Betul tak? Bila menang rasa dia lebih hebat. Perang Hunain antara teguran Allah. Rasa bilangnya kita banyak. Habis dah cabut ketakwaan-ketakwaan sebelum. So, sifat kekasih Allah bila dia buat sesuatu pun dia minta ampun lagi. Tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu an jamin syurga. Jasa pun duduk sebelah Nabi hari ini di Madinah. Jasa Amirul Mukminin sangat besar. Tapi terkenal seseorang yang menangis malam-malam sampai ada longkang air mata. Umar ni teriak siapa ada longkang air mata. Bahai Allah. Padahal jamin syurga tu. Jamin syurga tu. Jasa pula masuk syurga dengan Nabi. Orang kanan Nabi, orang kiri Nabi tu. Abu Bakar dengan Umar. Jasa pun duduk sekali. Kita pergi Mekah ke, kita pergi Madinah ke. Kita kira salam pada tiga orang tak Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Kita kira ya. Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Hak kita wisalat tu tuan, hak jami syurga tu tuan. Riwayat sebut dia teriak siapa ada longkang air mata. Kadang-kadang orang tersumpak dengan isterinya. Pagi-pagi menjemur bantalnya. Orang tanya jemur gapo kat dia. Jemur batal Amirul Mukminin mung lah. Berjeruk teriak depan Tuhan semalam. Allah ya Rabb. Jamin syurga teriak siapa ada longkang air mata. Hak dalam mendengar hari ni 64 orang termasuk kecek ni tak ada seorang jamin syurga. Belum tentu kita dah ada lokai mata sebelum mati. Betul tak tuan-tuan? Beza tak? Di hati kita dengan hati kekasih-kekasih Allah. Para sahabat yang dijamin syurga Allah dilatih oleh kekasih Allah. Baik. Subhanallah. So ibadah rahmati Allah ni benda yang sangat mahal. Di akhir zaman ni dia kalau Allah bagi banyak nikmat pada kita, kita nak rasa kita ni banyak kurang. Betul tak tuan-tuan? Nak rasa banyak kurang ni tak mudah tuan-tuan. Sangat tidak mudah. Baik, saya tutup yang 8 minit terakhir ni tuan-tuan. Saya pagi ni minta maaf. Ada program pula dekat Melawi dengan anak muda. Doakanlah jadi asbab kebaikan. Kena berunggah sedia juga tu. Tapi mujurnya boleh enjok pukul 10. Saya tutupnya begini. Nak rasa kita ni mudah. Antara tips ulama bagi supaya kita sentiasa rasa kita ni kurang dan kita tak rasa diri kita baik. Rasa diri baik ni bahaya tuan-tuan. Inilah jarum dan racun yang sangat berbisa daripada iblis dan syaitan menjahannamkan kita dengan di sisi Allah. Saya minta berlindung, kita bakal minta berlindung daripada rasa diri baik. Siapa rasa diri baik, bermulalah kejahatan diri-dirinya, kata ulama-ulama tasawuf. Contoh. Saya bagi satu contoh lah tuan-tuan sebagai penutup kita renungi. Apa ni? Maaf dah. Saya tegur ni sebab kita orang Quran dah. Kita mungkin orang masjid dah. Kita orang zikir dah. Orang bangun tahajud dah. Maknanya Allah pilih dah kita buat baik. So dia bukan isu nak buat baik dalam ni. Isu nak rasa kita bukan baik. Tapi tetap buat baik. Itulah sifat para kekasih Allah. Nabi-Nabi tak berhenti pun dakwah. Tapi dia minta ampun sepanjang dakwah dia. Samalah sahabat kan sama kan kita belajar ni kan. Okey. Satu analogi mudah. Ada seorang guru pernah sebut dalam kuliah dia yang saya rasa sangat tertampar lah. Sebagai seorang ustaz, sebagai seorang ahli masjid kita hari. Saya pernah bagi contoh ni. Saya tak tahulah ada pernah dengar tak. Contoh lah. Ibadah bayar kita pergi masjid setiap hari. Tiba-tiba satu hari semayang maghrib ke apa, kita pun tengok ada seorang yang masuk masjid. Dan kita tahu orang itu bukan orang masjid. Pertama kita nak jaga hati tengok orang itu. Betul tak? Kita ni mudah diuji hati kita. Mari ni tahlal lalu. Apa dia tak jadi nampak. Nak rasa kita baik lah kita jadi nampak semua. Istighfar pada Allah. Cuba bayang. Guru ni kata, bayangkan ada seorang hamba Allah yang 40 tahun dah hidup dia. 50 tahun dah hidup dia. Dia tak pernah menjejakkan kaki ke rumah Allah.
tak pernah sujud kepada Allah. Tiba-tiba hidayah menjunam dalam hatinya. Tak kira lah asbab apa yang berlaku. Akhirnya dia rasa akulah manusia paling hina. Tapi aku nak balik pada Allah. Itulah hari pertama. Ibayah bayar dah. Itulah hari pertama. Kali pertama dia masuk rumah Allah. Dalam keadaan taubat kepada Allah. Dan dia berasa dia adalah manusia paling hina di sisi Allah. Kalau Allah tak taufir lana wa tarhamna, kita belajar tadi, habislah dia. Itulah mood dia masuk. Saya nak tanya jujur. Kita hak ahli ibadat dah koyak-koyaknya ni contoh, maaf. Kita hak ahli masjid dah ni. Dengan dia, hak ahli maksiat tadi, masuk masjid maya ngorik tu lah. Contoh maya maghrib. Supa tak hati kita dengan hati dia. Kita kadang-kadang saya tegur diri saya dah sekali. Kalau orang masjid pun saya sebut juga. Kita sama-sama orang masjid. Allah Ta'ala pilih kita. Kita muka kita besok pergi masjid. Tak berasa dah masuk masjid. Masuk biasa-biasa. Kadang-kadang kaki kanan kaki kiri pun tukar. Doa pun tak ingat baca. Bela-bela buai masuk. Contoh kadang-kadang masuk pun ngundur. Contoh tak. Hilang dah adab kita dengan rumah Allah. Padahal tu bukan rumah kita tu. Selama-lama di rumah Allah. Tapi sebab besok, rutin, tak rasa ibadat panggilan Allah, tak rasa dah. Aku tak tahu kita pergi masjid. Tak rasa dah Allah panggil kita pergi masjid. Subuh tadi kau bila. Betul tak? Tapi ahli maksiat ni melangkah masuk masjid. Supa kau, bawa apa kita kau? Rungga apa kita kau? Ngundur apa kita kau? Duk ngumpat kat orang yang sayang kita boleh masuk masjid kau? Tak. Dia masuk dengan penuh tawaduk dan taubat kepada Allah. Dia akan masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini guru ni suruh kita bayang. Dia akan masuk dengan kaki kanan. Assalamualaikum. Malu belah tunduk dari tahu dah orang duk tengok dia siapa dia pulak mari tak je mari ni. Tapi malu pun dia nak balik pada Allah. Dia takut malu depan Allah. Tapi mari tegak malu tegak dia. Assalamualaikum. Dia masuk malu tak tengok kat orang. Jalan tunduk je. Dia berasa ke apa masa masuk tuan-tuan? Dia berasa, terima kasihlah ya Allah. Menjemput aku dia selepas 50 tahun aku buat dosa denganmu. Cara dia masuk, dia akan masuk dengan rasa dipilih oleh Allah. Kita tak berasa dah dipilih Allah. Tiap hari masuk. Tengok, kita diuji. Dia masuk dengan penuh tawaduk, penuh taubat, jalan penuh adab. Maya sunat mungkin di hatu masjid. Mungkin dia akan masuk sah pertama. Dia akan sujud dengan bergetar tubuh badannya. Berasa malunya pada Allah. Saya nak tanyalah, Ismail tepi kita dengan kita orang masjid apakah serba piah ustaz dah ni. Sujud dia dengan kita serupa ke? Masa tu, macam tu tak? Sujud dia nguak sebab kita. Sujud dia ingat dunia sebab kita. Ya Allah. Pasti dia akan sujud dengan penuh air mata. Dia akan sujud dengan begitu rasa malu pada Tuhan dia. Itulah sujud sebenarnya. Betul tak? Kita sujud pun rasa kita bisa lagi. Sujud pun kita rasa ilmu tu hak kita, jawatan hak kita, anak kita hak kita. Sujud kita tak cabut. Akbar tu tak pergi pada Allah. Akbar duk kita lagi. Dialah sujud yang sebenar. Mensucikan Allah daripada segalanya. Ya sujud. Dengan kita tawaduk malu pada Allah. Kata guru ni kata. Contohlah kita pesah pertama dengan dia. Dia pesah pertama. Kita sama-sama semaya. Takdir Allah pun kena bom masjid tu. Contohlah kalau duduk Palestin ke mana lah. Kena bom masjid tengah semaya. Mati belakang dalam tu termasuk kita dengan dia lah. Cuba kita tanya diri kita. Kalaulah kita dengan dia sama-sama mati hari tu. Tengah sujudlah pada Allah dua-dua. Agak-agak siapa masuk syurga dulu? Agak-agak siapa masuk syurga dulu? Kita, orang masjid. Kalau tengok pukul sudah itulah. Kita orang masjid kau ahli maksiat kali pertama mari. Silap-silap hari boleh ahli maksiat kali pertama mari tu masuk urus syurga lebih awal. Sebab apa? Sebab taubatnya lebih ikhlas di sisi Allah. Kita ditipu dengan kebaikan kita sendiri. Rasa kau ibayah? Dah, lama kita tegur kita. Beringat, jangan berasa baik. Kita tak tahu sudah kita berasa baik ke kita berasa kita hamba. Jadi kawan ni dosa ada lagi ke tak? Tak ada dah. Taubat nasuha gitu. Dosa tak ada dah. Amal ikhlas dah. Ikhlas dah. Dia berasa tak dia hebat? Tak berasa dah. Dia berasa tak dia hamba? Sangat berasa. Semua sifat yang Allah suka ada di sisi dalam diri dia ketika dia dijemput oleh Allah. Kita mungkin tak berada pun dapat tahap tu. Betul tak? Nak ayatnya kita tak bagus pun. Kena berasa lah tak bagus tu.
Biar Allah Ta'ala jaga kita semua. Baik, ibu ayah rahmati Allah. Saya berada di akhir-akhir minit yang terakhir. So, saya tutuplah dengan slide yang saya sebut ni. Inilah amalan yang kita kena sama-sama berjuang. Tanda kita taubat kepada Allah seperti mana para kekasih Allah lah, ibu ayah dah. So, ibu ayah rahmati Allah, saya berakhir di sini dan boleh kau kalau sama-sama. Saya ajak kita semua, kita tutup dengan doa ringkas je lah. Saya tutup berkat semua yang hadir lah. Saya tutup slide dulu lah insyaAllah. Ada yang tanya, Kak Ani katanya tu, share tadabbur pagi ni. Boleh nak slide ni kau? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Saya tutup pahala juga. Saya tutup share dulu. Baik, jom kita angkat tangan berdoa pada Allah. Moga Allah Ta'ala kurniakan hati yang baik untuk kita termasuk saya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terima kasih Ya Allah, Engkau masih pilih kami untuk terus mendengar perkara yang baik, bercinta dengan ayat-ayat-Mu, masih diizinkan masuk dalam majlis ilmu dengan rahmat dan panggilan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, teruslah pilih kami sampai akhir hayat kami dalam jalan kebaikan sehingga kami mampu tutup hidup kami dengan jalan dakwah dan Quran di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami dengan sebenar-benar pengampunan. Dosa-dosa besar kami, dosa-dosa kecil kami. Dosa kami di hadapan manusia, dosa-dosa kami di belakang manusia. Dosa kami sebab jahilnya kami, dosa kami dengan tahunya kami. Yang hakikatnya Engkau Maha tahu semuanya, wahai Allah. Pandanglah kami, Ya Allah. Ya Allah, hari ini kami belajar betapa rendah hatinya para kekasih-kekasih-Mu, tawaduknya para kekasih-Mu di sisi-Mu, wahai Allah. Bagaimana Adam, bapa kami dan mak kami Hawa melafazkan taubatnya yang begitu dalam yang kami sama-sama belajar hari ini. Walaupun dosa dan kesalahannya mungkin hanya satu sahaja di sisi-Mu. Kami hari ini, Ya Allah, menadah tangan kerana tiada tangan lain untuk kami angkat memohon ampunan-Mu. Ampunkan kami yang ada berjuta dosa di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau hukum masa-masa silam kami kepada anak-anak kami, kepada ahli keluarga kami. Jangan kau hukum dosa-dosa lepas kami, Ya Allah, untuk kau tutup pintu-pintu hati kami menuju syurga-Mu, hai Allah. Ya Allah, hidayahkanlah kami, kuatkanlah kami, gembirakanlah kami dengan ayat-ayat cinta-Mu, Ya Allah, sampai akhir hidup kami. Wahai Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, izinkan kami di akhir-akhir hidup kami untuk menyebut namamu dengan kalimah keramat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kurang sebulan lagi Ramadan Mubarak akan hadir sekali lagi atas muka bumi mu, hai Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi tetamu Ramadan sekali lagi, wahai Allah. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum Ramadan. Izinkan kami masuk Ramadan, beramal dalam Ramadan, diterima amal kami dalam Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kami pada tahun ini Ramadan yang paling bermakna dalam diri kami dan seluruh ahli keluarga kami, wahai Allah. Ya Allah, andai ini ditulis olehmu dalam luh mahfuzmu, inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Terimalah kami. Jangan marah kami, jangan benci kami. Jangan berpaling dan tinggalkan kami, wahai Allah. Rahmatilah kami sentiasa, wahai Allah. Ya Allah, kami perlukan kau walaupun kau tak perlukan kami. Kau tak berhajat kepada seluruh alam ini, wahai Allah. Kami lemah, kau maha kuasa, kau maha kuat. Kami jahil, kau maha tahu. Kau tahu kami tak ada apa-apa, engkaulah segala-galanya, wahai Allah. Pandang dan berkatilah pertemuan kami hari ini. Moga menjadi asbab bertambahnya hidayah-hidayah dalam hati-hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih izin kita, saya lah khususnya banyak dosa ni
Boleh lagi lah nak sebut nama Allah. Berada dalam majlis ilmu yang barakah tu berkat semualah ibadah yang hadir. Saya minta maaf dah, salah-salah kecek, salah-salah kurang, contoh yang tidak kena dan sewaktu dengannya. Moga Allah Taala ampun insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi dah. Ibu-ibu ayah rahmati Allah insya-Allah. Doakan saya juga tu kalau jumpa nitah dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, ada video-video yang baik, saya tu pahala. Saja je lah nak sebut. Siapa hak nak pergi umrah sekali, sekali saya, tim Hilwan, Ustaz Amir, bulan sebelah kita akan pergi pula. Kalau siapa belum tahu je lah, just maklum saja. Mungkin awal sikit ni Senin nak plan. Nak pergi sekali boleh, kita saling-saling menjadi tetamu Allah, harapnya Allah pilih lah. Wallahu ta'ala alam, saya suruh balik kepada mungkin Kak Astu ada pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Ustaz Allah. nak ambil nafas dulu nak sambung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz atas perkongsian yang cukup bermakna hari ini. Cukup berkesan. Cukup berkesan pada diri Kak Su dan juga Kak Su yakin sahabat-sahabat yang lain juga merasakan perasaan yang sama. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Itu yang kita mahu. Bila kita baca doa, kita menghayati doa tu, kita akan rasa betapa kita ni lemah. Betapa kita ni perlukan Allah untuk setiap apa yang kita lakukan. Dan apa yang Ustaz cakap tadi memang terlalu macam ditampar-tampar lah sebenarnya. Allah. Allah Akbar. Allah. Kira macam kita yang selalu kita tak sedarlah kita rasa kita ni baik. Kita ni Betul. selalu rasa kita ni dah cukup baik. Kadang-kadang sampai kita membaikkan diri kita. Aku ni mulut je jahat tapi hati baik. Masih lagi nak mengaku Betul-betul. baik tu. Masih lagi nak mengaku baik. Subhanallah. Sedangkan kita ni, ya Allah, yang paling penting sekali ialah kita merasakan diri kita ni berdosa. Kita Betul. mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui kelemahan kita. Dengan contoh-contoh yang Allah kemukakan dalam Al-Quran, kisah Nabi-Nabi dengan doa Nabi-Nabi. Kalau kita rasakan kisah Nabi-Nabi itu sekadar kisah saja memang tak sampai. Tapi Betul. dengan kehadiran Ustaz hari ini dan juga Ustaz-Ustaz yang lain, Ustazah-Ustazah yang lain yang pernah hadir dalam munajat pagi, kita seharusnya boleh merasakan bahawa kisah itu bukan sekadar kisah semata-mata. Betul. Kisah yang harus membuatkan kita sedar di mana kita harus meletakkan diri kita bila setiap kali kita berhadapan dengan Allah. Bila kita berdoa kepada Allah, apa yang kita kena rasa. Kan Ustaz kan? Betul. Ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah. Dan contoh yang So, ya Kak Ti. Ya. minta maaf. Apa nama nanti Ustaz Syakirin ada program lain selepas ni. Jadi Ya, kita betul. jangan tolong peringatkan sebab Ustaz dah nampak gelisah dah tu. InsyaAllah. Doakan saya juga. Faham InsyaAllah. Kak Ti. Tak ada kita faham dan tak adalah nak kata nak memanjangkan dan tak nak buka pun soalan untuk sahabat-sahabat kita. Kalau dia buka takutnya nanti akan lebih lagi kan menarik masa. Datuk tu nak berkata sesuatu ke Su? Ya. Datuk ada Datuk nak kata sesuatu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bi. Sihat? Nampak Ustaz. Bagi pihak Persatuan Mengaji Negeri Kelantan, terima kasih tidak terhingga. Terima kasih banyak. Allah. Didoakan memang kita ni peminat Ustaz lah. Jangan. Peminat Ustaz dan kita doakan semoga Ustaz mempunyai masa-masa pada masa-masa akan datang. Amin insya-Allah. Mendidik kita lagi, mendidik kita ni. Amin insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama kita. Cari-cari. Terima kasih banyak Abi dah. Ya. Jumpa lagi insya-Allah. Ya, insya-Allah Ustaz. Baik. Boleh lah. Boleh Jumpa lagi insya-Allah. Nak lepas Ustaz pun. Ustaz nak cepat tu. Saya minta diri dulu, minta maaf dah. Ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi ibadah rahmati Allah sekalian. Salam ambar Ramadan insya-Allah. Jumpa lagi Ramadan pula lah ada rezeki. Ya, terima kasih anda Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama kasih. Saya tekan lift dulu, minta maaf ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Sekali lagi, semoga Allah rezekikan kita untuk berjumpa dengan Ustaz di masa akan datang. InsyaAllah. Dan kepada sahabat-sahabat yang berada dalam munajat pagi, semoga apa yang Ustaz kongsikan pada kita hari ini akan dapat memberi kesan yang mendalam dalam diri kita. Dalam setiap kali doa, kita melakukan doa, apa yang harus kita rasa, itulah yang kita harus applykan, insyaAllah. Dan dengan Yang itu masih juga ada lagi tu. Kalau sekiranya ada siapa nak tambah boleh tambah lah kot. Kita ambil sekian ni. Kan? Okey, tak adalah sebab apa ni rasa macam terkesan sebenarnya Datuk. Tu Ya. rasa Yalah. nak kira macam nak tutup dengan satu penghargaan yang nak dinyatakan pada Ustaz bahawa apa yang disampaikan oleh Ustaz tu cukup terkesan pada diri kita. Itu sebenarnya supaya Allah akan rezekikan kita untuk bertemu dengan Ustaz lagi. Ya. Dan semoga pengakhiran yang baik juga untuk kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Datuk masih berada di Tokyo? Masih berada di Jepun? Tokyo pula. Dah balik dah. Dah balik. Dah balik dah. Alhamdulillah. Syukur sangat dah berada di Malaysia lah ya. Ya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku kerana mengembalikan Datuk dengan selamat ke bumi Malaysia. Alhamdulillah. Dan rasanya kita dah boleh akhirilah hari ni hari Sabtu. Kita doakan kepada semua Ramadan yang akan datang kita akan dibalut dengan keinsafan. Kita akan merasa lebih penghayatan dan kesungguhan untuk melakukan ibadah-ibadah. Dan semoga Allah terima keikhlasan kita dan kesungguhan kita letakkan di situ, insya-Allah. Dengan itu juga rasanya kita dah boleh akhiri, dah kita tangguhkan majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih dan semoga kita diberikan ruang untuk bertemu lagi di sesi yang berikutnya esok insya-Allah.